Oke guys, saya baru balik dari Hero Supermarket, Hero Market. Kita ada timpahan sedikit ini hari. Kita beli udang isi ayam. Kita nak buat laksa Sarawak. Tunggu videonya, oke? Okey, kita buat laksa Sarawak. Okey, mula-mula kita ni rebus ayam ni dulu. Kita rebus ayam. Masukkan ayam. Okey, lepas masukkan ayam, kita masukkan udang. Masuk sekali je. Kita rebus air ni sama dengan rebusan air ayam. Tak apa, boleh sama-sama masuk. Okey, lepas nanti jangan buang air rebusan dia. Air rebusan ni lah yang dipakai untuk buat kuah laksa Sarawak. Biarkan dia mendidih, biar dia masak. Kita tunggu dia masak. Okay guys. Oke guys, jadi sekarang ni kita rebus udang laksa. Kita rebus udang sampai mendidih, dan air rebusan ni jangan dibuang. Okey, nanti kita akan pakai balik. Kita pakai lagi. So air rebusan ni akan menyebabkan yang manis. So kita tunggulah Kita tunggu benda ni. Itu dia isi ayam dan udang. Kita simpan. Okay, air rebusan ni guys, kita jangan buang. Kita tapis, kemudian kita akan gunalah nanti ya untuk penyedap baunya. Jangan buang air rebusannya. Iya. Okey, sekarang ni tinggal kuahnya yang tadi, yang kita air rebusan tadi. Okey, sekarang kita akan masukkan pes laksa. Kita campur. Pes laksa. Campurkan di sini. Kacau-kacau sikit lah. Kasih dia sebati. Kita habiskan satu paste tu.
sebungkus pes tu. Baru dia punya kuah kau. Okey, sekarang kita dah masukkan paste laksa tadi. Sekarang kita akan rebus dalam masa 30 minit sampai mendidih. Dan jangan gunakan api yang besar guys. Korang gunakan api yang kecil, api yang slow lah. Okey, lepas tu baru kita akan ke next step seterusnya. Kita akan masukkan santan ataupun susu cair, mana-manalah salah satu. Lepas tu kita akan masukkan perasa. Okey, kita tunggu benda ni mendidih dalam 30 minit. Okey, selepas 30 minit tadi, sekarang ni kita akan masukkan susu cair. Susu cair 1 sendok. Dah kita masukkan. Kacau sampai sebati. Susu cair. Okey, seterusnya kita masukkan garam. Dan juga serbuk secukup rasa. Serbuk cukup rasa. Alright. Okey, kacau. Campurkan. Okey, selepas kita masukkan bahan-bahan tu tadi, kita tunggulah benda tu larut, bercampur. Kita tunggu dalam 5 minit ke 7 minit ke macam tu. Kita tunggu ya. Okey, geng. Okey, guys, selepas melalui proses-proses yang tu tadi, semua maka siaplah kita punya laksa Sarawak. Okey, laksa Sarawak di Hari Gawai pada hari ini. Sini kita ada laksa, kita ada sambal belacan. Ni ada toge, ada telur goreng, ada udang, Okey, ada udang. Ni apa ni? Isi ayam. Ada juga limau dengan daun sup. Okey, ini kita punya kuah laksa. Bau belacan tu menyengat guys. Okey, kita set up, kita bagi tunjuk nanti. Okey, lepas tu saksikanlah kita makan laksa Sarawak. Laksa Sarawak di Hari Gawai, tidak balik kampung. Okey guys, laksa Sarawak kita telah pun siap. Okey, ini dia. Tak sabar untuk saya makan. Okey. Inilah namanya laksa Sarawak di Hari Gawai. Okay guys, di kawan-kawan yang dah tengok video tadi, selamat mencuba. Okay, semoga video kita orang ni bermanfaat kepada korang-korang semua. Jangan lupa mencuba, jangan lupa subscribe, komen, share. Okay, tinggalkan komen anda di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys di masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Bye.